Tiga benda yang perlu kita tahu sebelum modify remap issue dekat kereta korang. Pertama, sangat penting untuk remap kereta ni, of course korang kena cari tuner yang dia tahu apa yang dia buat. Dan pastikan remap yang masuk dekat kereta korang tu bukannya file yang copy daripada kereta lain. Kereta korang tu harga dia ratus ribu tau. Agak-agak lah nak masuk file yang kopi, nanti kereta jadi jahanam, apa pun tak dapat. Dan yang kedua, perlu kita tahu tuner akan tengok apa yang ada dekat kereta korang sekarang. Contoh, kereta sekarang ni standard kilang, tak pernah usik apa-apa, exhaust tak tukar dan sebagainya bang. Tuner akan buat file yang sesuai ikut ketahanan enjin korang. Dan yang ketiga, dekat kereta korang tu lepas buat remap, ada satu benda yang kita dah disable daripada issue tu. Kalau korang tahu apa benda tu, nama dia EGR. Of course, dalam isu memang dah tak ada dah sistem EGR, tapi dekat enjin dia ada satu valve EGR yang fizikal punya bang. Sebagai safety dan untuk ketahanan jangka masa panjang, EGR dekat enjin tu better kita block sekali lah bang. Ada setengah kereta pakai 2 keping, ada 3 dan sampai 4 keping pun ada. Itu 3 checklist yang korang perlu buat untuk remap issue lah. Semoga membantu. By the way, jangan lupa bulan 11 ni Zaki GM ada buat promotion remap issue sempena birthday Big Boss kita guys. Dengan harga RM1,000 saja untuk semua model. Jangan tanya model apa, semua harga yang sama. Itu saja untuk hari ini guys. Semoga membantu. Saya Am 4x4 dari Zaki GM Garage Sendirian Berhad. Satu hari satu video.